Okey, kita akan buat contoh tetak libas. Tetak tumbuk, tetak jung, tetak libas dengan tetak iris. Tetak dulu, tetak dari sini. Okey, contoh. 1. Satu. 2. 3. Okey, tengok depan. 1, 2, 3, 4. Right. Okey, 1. Okey, tetak jung. 1, 2, 3, 4, 5. Tetak jung ni bila kita tetak dia naik balik. Itu beza dengan libas. Tetak naik balik. Itu tetak jung. Okey, sekali lagi. 1, 2, 3, 4. Okey, tetak jung. 1, 2, 3, 4. Okey, tetak libas. 1, 2, 3, 4. 1. Okey, tetak iris. 1, 2, 3, 4. Itu tetak iris. Okey, kita buat hentak pula. Hentak tumbuk, hentak jung, hentak libas dengan hentak iris. Okey, kita duduk je ni. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Okey. Hentak jung. 1. Naik balik. Hentak. Hentak. Hentak jung. Hentak jung. Hentak jung. Hentak jung. Okey, hentak libas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, lepas tu hentak iris. 1. Siap. 2. Kita masuk. Siap. Kita masuk. Kita masuk. Kita masuk. Kita masuk. Okey, iris. Alright, itu saja. Okey, kita buat dengan parang pula. Parang buat video lain lah.